Hey guys, and welcome back to my channel. Siapa yang belum subscribe tu, subscribe dulu. Yang dah subscribe tu, terima kasih banyak-banyak. Untuk video kali ni, kita intro dulu. Okay. Untuk video kali ni, kita akan pergi ke Seri Kembangan, pergi ke Semek Motor, Semek Tayar. Kita nak pergi ke sana, tengok harga, tengok runding harga-harga tayar yang kita nak beli. Kalau harga dia boleh dengar, kita akan beli. Lepas tu aku pun nak tengok bearing ni, sama ada kat sana murah ke tak kan. Kalau ada lah stok, kalau tak ada stok, beli tayar je lah dulu. Okay, sebab ni terlampau bising sangat. So kita dalam perjalanan ni, dekat dah ni, lalu jam belakang, lalu Mid Valley, lalu Mid Valley pula, lalu The Mines, lalu jam belakang, lagi dekat sikit, lagi potong itu jam. Jadi kita on the way lah ke sana. Jumpa kejap lagi. Target nak angkat TR1, tapi kita ambil brand ni Kumo Korea ni. Bunga dia macam ni. Ya, cun lah. So yang sebelum ni aku pakai, yang second hand ni dengan sport rim ni sekali 185 55 15 50 ke aku pun dah lupa. Sekejap aku nak tengok balik. 185 55 15. So kita tukar 195 55 15 depan belakang. Daun apa? Daun pisang pun nak kena tukar dah ni. Wah, oi. Tak apa lah. Yang penting bawah-bawah semua dah settle. Nanti lepas ni disc pula dengan itu belakang ni. Oh. Banyak option. Alright, dah pasang Kumo. Lepas tu dia cakap ada sport rim aku bengkok sikit. Ada satu je sport rim bengkok sikit, tak tahu belah mana. Aku dah lupa dah. Tak apa, benda dah siap lah. So jom. Tayar pun dah tukar, cuma yang apa bearing tu je lagi pun dah pukul apa nak pukul 7 ni. So tengok kejap lagi kedai yang dekat area Landamai tu buka ke tak, untuk kita buat balance alignment. Kedai ni pula alignment dia orang tu tak ada pula boleh buat. So jom kita pergi alignment pula. Let's go. Okay, so dah sampai bengkel yang ada satu ni. Kita nak alignment tapi halang tu tukar bearing sekali lah. Bearing belah kiri yang berdengung dengan brake pad sekali tukar. So gua ajak pergi dia alignment. So dah selesai. Aku hantar alignment, tukar tayar, and then bearing belah kiri depan, yang tu yang berbunyi. Lepas tu ada bunyi baru lagi, mounting engine biasalah. Sebab dulu kan leaking dekat bahagian gearbox. So getah tu pun kena minyak, getah dan minyak, dia gone lah. Tapi masih boleh pakai lagi. Tapi jangan jangka yang masa yang panjang lah. Kalau tak, engine jatuh ke bawah. Okay, so tayar aku pakai Kumho, brand daripada Korea. Lepas tu size dia 195 55 15. Comfort, senyap. Lepas bearing dah tukar, brake pad dah tukar, everything dah senyap, dah selesa bawa.
Mounting pun dah tukar, gearbox belah leaking pun dah tukar, radiator yang leaking pun dah tukar. Habis banyak modal. Oi. Alright, itu saja perkongsian untuk kali ni. Jumpa akan datang kalau ada update terbaru, apa yang kita nak buat dekat kereta ni. Oh ya, lupa nak inform, aku sekarang dah pakai Komika, apa, brand karpet yang viral dekat TikTok. So dah complete sikit. Nanti insyaAllah kalau ada rezeki lebih, kita akan convert lah. Seat sambung, and gear knob kat sini barulah jadi pasu. So yang penting, yang wear and tear yang lain dulu dah settle. Mungkin lepas ni engine mount pula lah. Tunggu budget akan datang. Alright, itu saja perkongsian untuk kali ni. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe. And I see you guys on my next video. Assalamualaikum. Bye-bye.